Okay, nama saya Hafizatul Akmal binti Hamdan. Saya bekerja sebagai seorang guru. Ni antaranya mata saya selalu pedih. Oh, kerap. mata pedih. Kelap rasa macam terbakar. Okey. Dan saya selalu terkelip-kelip. Okey. Saya tak boleh buka mata terlalu lama. Okey, ni simptom-simptom kita panggil mata kering tu. Okey, so apa finding waktu cek mata pertama? Oh, baru tahu. Macam-macam rupanya yang ada di sekeliling bulu-bulu mata kita ni. Kita nampak habuk-habuk tu macam kita nampak dandruff. Yes, sekali momok. Bila dah buat cek tadi memang banyak, sangat banyak. Okey, apa perasaan waktu buat tu? Masa buat tu mula-mula saya sangat berdebar. Berdebar sangat. Mula-mula pakai mula-mula Alkin untuk kebas mata. untuk kebas mata. Saya apalah nak jadi pada diri saya ni. Pada permulaan kita masih rasa pedih-pedih, tapi selepas dalam 15 minit saya dah rasa mata saya ringan. Tak ada pedih. Sekarang ni saya dah tak rasa pedih. Kalau tak pedih. Barulah rasa macam nikmatnya melihat dalam keadaan yang cerah lah macam ni. Okay, so thank you. Saya sarankan semua untuk buat ice spa ni. Okay, so jumpa korang pula untuk next ice spa di HS Store.